Hari ini aku berada di Nong and Jimmy Thai Barbecue Restaurant. Okay, aku suka dia punya presentation, very nice and nampak eksklusif. Kalau kita tengok gambar dekat menu ni pun dah rasa terkecoh. Sementara tunggu hidangan sampai, aku tengok sekeliling. Restoran ni memang cantik. Dan tingkat atas ada juga bilik-bilik khas yang boleh ditempah untuk mini gathering, event tertutup ataupun mesyuarat. Untuk minuman aku ambil Thai milk tea. Kami order siakap steam limau, udang petai, kerabu mangga dan pulut mangga. Masa untuk makan. Bismillah. Aku terus hirup kuah ikan siakap steam limau ni. Sedapnya. Alhamdulillah. Masakannya sempurna, ikannya segar, cukup rasa masam, pedas, manisnya. Kerabu mangga pun tak mengecewakan. Memang perfect, sedap. Yang ni udang petai. Cakap pun tak gunalah. Pandang tak kenyang, malam terkenang. Kau tengoklah petai tu memang tak kedekut punya bro. Kemudian kita cuci mulut dengan pulut mangga. Saya pada masakan Thai, ada juga mereka hidangkan Thai barbecue. Kalau nak seafood segar boleh. Masakan-masakan pun ada pelbagai. I highly recommend for you guys. Nak try, nak cuba yang authentic Thai, datang restoran Nong and Jimmy. Ni dekat Jalan India, okay?